So geng-geng Audi yang ada problem macam ni boleh hadir di Fancy CC9 Salam. Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah Audi Q5 Okay, owner datang mengadu bagi tahu kita dia punya daylight dan juga projector kusam dan juga tak cantik lah. Okay, so dia datang untuk tukar daylight ni dan juga projector dalam ni. Okay, so kedua-dua belah ni kita nampak tak berapa nak function lah. Tengok kat sini dia punya tube daylight dia tu tak berapa nak function. Sebelah sana okay, sebelah sini ada tak ada lah. Okay, so geng-geng Audi yang ada problem macam ni boleh hadir di Fancy CC9 Salam. Kita akan buat yang terbaik. So nanti kita tengok selepas tukar macam mana result dia macam mana. Okay, okay guys, so inilah bentuk daylight yang rosak. Macam korang nampak kat sini, dia dah hitam lah, maksudnya dia dah terbakar. Okay, so kalau kata daylight yang tube yang cantik punya, dia selalunya dia akan belakang dia akan jadi macam ni tau. Dia cantik, dia orang kata tak ada masalah. Okay, so ini sekadar orang kata nak bagi tahu lah kenapa kita punya tube tu nampak tak cantik sebab dah terbakar macam ni lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana bila dah selesai nanti. Okay, okay guys, so kita punya technician dah siap pasang. Okay, untuk pasang ni lah. So korang boleh nampak dekat sini tube daylight dia dah cantik lah. Sebab kalau sebelum ni orang kata nampak, orang kata terbakar lah. Okay, kita tengok bila dia on macam mana. Okay, bila dia on nampak dia punya daylight dan warna cantik lah, jernih. Okay, kalau tidak dia nampak macam ada kekuningan lah sebab terbakar. So sekarang ini adalah low beam punya. Okay, kita tengok kita punya high beam macam mana. So yang ni high beam, low beam, high beam, low beam. Okay, so korang yang nak buat pasang projector boleh hadir jumpa kita akan buat yang terbaik. Okay,